Pagi yang indah untuk memulakan hari persekolahan. Seperti biasa, aku ke sekolah bersama ibu. Ada sesuatu yang mengganggu fikiranku. Kerja sekolah. Kerja sekolahku belum siap. Alamak, kerja sekolah tak siap lagi. Kena buat tugas jaga kelas. Kena baca Yasin. Anak, awalnya awak datang dan awak tengah buat kerja sekolah. Maaf, saya tak siap lagi. Kerja ni cikgu bagi minggu lepas lagi. Tak kau tak siap lagi. Saya leka sangat main telefon sampai kerja tak siap. Nah. Jangan leka sangat main telefon tu. Tak baik untuk kesihatan. Kan tengok kerja sekolah awak tak siap lagi. Dia leka main telefon tu. Sibuklah awak ni. Nana. Kenapalah awak macam ni? Hai Nana, tak siap kerja sekolah ke? Tak siap lah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Duduk. Terima kasih, cikgu. Minggu lepas saya dah bagi 2 karangan. Ingat tak? Ingat tak? Karangan keluarkan buku, penulisan seorang letak atas meja. Okey, saya bilang buku ni. Tak cukup 1. Okey, seorang lagi tak hantar ni. 6/27. Seorang tak hantar. Siapa yang seorang hantar tu? Siapa keterangannya? Kat sini rupanya dia ya. Adriana. Bangun. Kenapa tak hantar? Saya sibuk sangat main telefon. Sibuk main telefon. Jadi 2 hari cuti, Jumaat dan Sabtu, main telefon 2 hari tu. Saya beri berapa karangan? 2 je karangan. Dah banyak kali dah tak siap kerja saya. Ni bukan kali pertama ya. Saya ada rekod ya. Masalahnya, kenapa dulu-dulu sebelum ni lah kamu tak macam ni? Saya rasa dalam 2-3 bulan ni. Dalam 2-3 bulan ni kamu macam selalu tak siap kerja, mengantuk dalam kelas. Habis? Awak nak buat bila? Awak nak hantar bila? Esok. Boleh siap esok? Okey, tak apa. Janji tu. Janji mesti ditepati. Nana, kau kenapa? Okey tak? Masam je. Diamlah kau, sibuk je. Lah, aku tanya pun nak marah ke? Apa bising-bising ni? Cikgu hatikan lalu kan Sibuklah korang ni, pergi lain dah. Apa ya Nana macam tu? Biasanya dia ceria je, tak mudah marah pun. Kan, saya pun rasa macam tu juga. Biasanya kalau saya usik dia tak mudah marah pun. Rasanya dia ada masalah kot. Terima kasih Nana.
Kenapa ni Nana? Sakit perut. Buat Zara, di sini. Okey Zara, boleh bawa Nana ke bilik rawatan. Boleh cik. Cikgu, saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya kan cikgu marah saya sebab cikgu tak suka saya. Saya tak ada sekelumit pun perasaan marah tu pada awak tahu. Saya sayang awak. Sebab tu saya tegur awak. Saya prihatin pada awak. Saya nak awak jadi murid yang baik. Cikgu, saya minta maaf sebab saya tak tahu cikgu. Saya tak bisa cikgu. Saya macam cikgu tak suka saya. Tak apa, barang yang dah lepas usah dikenal. Jadi anak yang baik, ya. Saya minta maaf cikgu. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia.